Hai guys, nama saya Steven. Hari ni saya nak ajar korang cara bawa motor clutch. Okey, motor ini Honda RSX 150. Jadi, meh, saya tunjuk. Motor kapcai ataupun motor moped ada dua jenis. Satu yang tanpa clutch, satu yang ada clutch. Tanpa clutch tu macam motor Honda Wave, motor Honda Dash 125. Kalau yang clutch tu macam ini, motor Honda RSX ataupun RS. Clutch maksudnya kita perlu tarik clutch supaya kita boleh tukar dia punya gear. Okey, mai saya tunjuk. Dah start motor dulu Okey, mai saya tunjuk. Masa kita start motor, kena pastikan gear dalam N. Kalau kita nak masuk gear, pastikan kita tarik clutch dulu. Tangan kiri, tarik clutch dulu. Lepas tu kaki ni tempat kat sini kita tekan. Nampak? Dia gear 1. Kalau saya lepas clutch, dia tak akan mati kecuali tayar dia tak ada pusing. Saya bagi contoh saya tekan brake dulu. Nampak? Dia bisa mati. Okey, jadi gear 1, tarik clutch, tekan, dia akan masuk gear 1. Okey, kalau kita nak masuk gear 2, cara macam mana? Sama, tarik clutch tapi kaki ni kita congkeh. Okey, mai, saya tunjuk. Ini gear kedua, nampak? Gear kedua dah. Okey, pastikan kita kaki congkeh dari gear 2 sampai gear 6. Sebab motor RSX ni dia ada 6 gear. Okey, kalau kita nak turun gear dari 2 ke 1, kita kena tekan. Tarik clutch ni, tekan. Okey, jadi gear tu dia akan sampai ke 1. Jadi kalau 1 ke N, tarik clutch, congkeh sikit lah. Jangan congkeh penuh, congkeh separuh. Congkeh sikit, dia akan pergi N. Nampak? Sudah anda faham? Sila komen.